Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih tepung talam pandan ya. Kita menggunakan acuan pula, acuan lompang ya. Jom saksikan cara saya buat kuih tepung talam pandan. Nampak ni, ini kita ada 3 cawan air daun pandan. Ni tepung ubi setengah cawan, tepung gandum 1 cawan setengah, gula 1 cawan, sedikit garam, santan kotak kecil, berwarna hijau. Okey. Kuih ni senang sahaja. Tepung ubi, gula, tepung gandum, sedikit garam. Okey, kita kacau macam ni supaya tepung kita tidak berketul. Ini air pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan sedikit air kapur. 1 sudu makan. Okey, ni santan pekat. Okey, kita tambahkan sedikit pewarna hijau ni. Kita tapiskan. Sebelum kita masukkan adunan, pastikan acuan ni kita sapu minyak terlebih dahulu. Kita masukkan adunan ke dalam acuan lompang ni, jangan penuh. Cukup setakat ini sahaja. Okey, paras ini sahaja ya, tak mau penuh. Dah siap, kita kukus selama 10 minit. Ni untuk bahagian atas pula ya. Sukatan dia sama sahaja, tepung gandum, cuma tak ada gula. Tepung ubi, ni garam. Bahagian atas ni dia nak ada rasa masin sedikit. Jangan masin sangat ya. Ini air 2 cawan. Ini santan 200 ml ya. Lebih kurang 1 cawan. Santan pekat. Okey, dah siap bahagian atas ni. Kita tapis. Okey, dah siap ni. Kita tunggu bahagian bawah tu masak baru kita tuang. Okey, setelah 10 minit. Macam inilah adunan kita. Bolehlah kita tuangkan bahagian putih ni dekat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni kita kukus selama 15 minit. Jadi masa dia total semua 25 minit. Okey? Okey, kuih kita dah pun masak. Kita tunggu sejuk dulu baru boleh keluarkan daripada acuan. Okey, kuih kita dah pun sejuk. Nampak ni, dia dah renggang daripada acuan ya. Jadi bolehlah kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni sahaja. Kuih kita senang kan? Kuih ni tak gaduh-gaduh titik wap, kan aja keluarkan. Okey, selamat mencuba ya.